keunikan haiwan laut dan tumbuhan laut. Ahli kumpulan terdiri daripada 2 orang iaitu Nurin Alisha binti Ahmad Khairi dan Nur Balqis Firzana binti Abdul Fattah. Keunikan hidupan laut. Ikan buntal. Ikan buntal merupakan haiwan laut yang sangat unik. Apabila terasa terancam, ikan buntal akan mengembangkan badannya menjadi bulat seperti belon untuk menakutkan musuh. Selain itu, badannya mempunyai duri kecil yang membantu melindungi dirinya dari pemangsa. Sotong gurita. Sotong gurita mempunyai 8 tangan yang kuat yang digunakan untuk bergerak dan menangkap ikan. Haiwan ini juga boleh menukar warna kulitnya untuk menyamar dengan persekitaran. Selain itu, sotong gurita boleh mengeluarkan dakwat hitam untuk mengelirukan musuh dan melarikan diri. Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman mempunyai bentuk seperti bintang yang biasanya mempunyai 5 lengan. Keunikan haiwan ini ialah ia boleh menumbuhkan semula lengannya jika terputus. Keupayaan ini membantu tapak Sulaiman terus hidup walaupun mengalami kecederaan. Penyu. Penyu adalah haiwan laut yang boleh hidup dalam tempoh yang sangat lama. Penyu juga mampu berenang jauh merentasi lautan. Apabila tiba musim bertelur, penyu akan kembali ke pantai, tempat ia dilahirkan untuk bertelur. Ikan lumba-lumba. Lumba-lumba ialah haiwan laut yang sangat bijak. Haiwan ini hidup secara berkumpulan dan berkomunikasi menggunakan bunyi. Lumba-lumba juga terkenal dengan sifatnya yang aktif dan suka melompat di permukaan laut. Keunikan tumbuhan laut. Rumpai laut. Rumpai laut ialah tumbuhan yang hidup di dalam air laut. Ia menjadi sumber makanan kepada banyak hidupan laut. Selain itu, rumpai laut juga menjadi tempat perlindungan bagi ikan kecil daripada pemangsa. Alga. Alga ialah tumbuhan laut yang sangat penting kepada ekosistem. Alga menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Lamun laut. Lamun laut ialah tumbuhan yang hidup di dasar laut yang cetak. Tumbuhan ini menjadi habitat kepada banyak hidupan laut kecil seperti ketam, udang dan ikan kecil. Lamun laut juga membantu melindungi dasar laut daripada hakisan. Kepentingan haiwan dan tumbuhan laut. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem laut. 2. Menjadi sumber makanan kepada manusia. 3. Menjadi habitat kepada pelbagai hidupan laut. 4. Menghasilkan oksigen untuk kehidupan di bumi. Kesimpulannya, haiwan dan tumbuhan laut mempunyai pelbagai keunikan yang sangat menakjubkan. Setiap hidupan laut memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan alam. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan laut dan mengelakkan pencemaran supaya hidupan laut dapat terus hidup dan tidak pupus. Thank you.